Apa khabar semua? Sihat? Bagus! Saya Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Monster Galaxy Card Pack Gold Impact. Yeah! Enjoy! Okey, ini the pack Bold Impact edisi yang kedua. Mari kita review setiap kad yang kita dapat untuk pack kali ini. Untuk kad pertama kita dapat kad Grade B, Bobo Boy Ice. Bobo Boy Ice adalah kuasa elemental air tahap kedua dan mempunyai perwatakan yang cool. HP 120, attack 140. Efek kad ini adalah jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis Bobo Boy Blaze tambah 60 attack bagi kad di zon aktif pemain. Kad seterusnya kita dapat adalah kad Grade B, Kuali. Kuali merupakan kawan baik kepada Gopal dan mempunyai kepakaran dalam memasak. HP 80, attack 60. Efek kad ini adalah penambahan tambah 80 HP jika kad jenis Gopal ada di dalam deck. Next, kita dapat kad Grade A, Putri dan Maripos. Mereka merupakan watak penting yang muncul dalam Bobo Boy Galaxy Musim 2 Isu 11. HP 160, attack 140. Efek kad ini adalah pemain memilih satu kad dari zon kalah pihak lawan dan menukarkannya ke zon aktif tanpa mengaktifkan efek baru kad tersebut. Untuk kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Bobo Boy Gempa. Bobo Boy Gempa adalah kuasa elemental tanah tahap kedua dan mempunyai kuasa golong tanah. HP 140, attack 100. Efek kad ini adalah pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan. Seterusnya, kita dapat kad Grade C, Tok Abah. Tok Abah merupakan atuk kepada Bobo Boy dan mempunyai kedai koko di Kota Hile. HP 60, attack 40. Efek kad ini adalah kira jumlah kad di tangan pihak lawan. Kemudian, pihak lawan akan kehilangan satu giliran menyerang untuk setiap kad yang berada di tangannya. Akhir sekali, untuk kad special print, kita dapat kad Grade A, Fang. Fang merupakan kawan kepada Bobo Boy dan mempunyai kuasa manipulasi bayang. HP 140, attack 120. Efek kad ini adalah pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Kocok semula deck selepas kad dipilih. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jalan, tidak tengok jalan.